Itu dia. Dan juga ikan kayangan bang. Ini semua ikan sedap-sedap ni bang. Rezeki bang, alhamdulillah. Rezeki, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang-petang tengah hari, Tuan Supervisor yang telah datang ke jeti. Tak ada tak? Lawa ini. Ha? Oh, nak ambil udang Oh, dah datang dah? Oh, pukul 4. Kena tunggu lah. Apa nak buat bang, petang ni kita nak tengok luka. Tengok luka tergempar. Nampak tu luka. Tu luka. Luka ni cerita dia, Master Samad Sadin tu saya punya repair. Yang ni yang kecil dia pakai, dia kata tak mengena. Jadi dia sedekahkan pada saya. Alhamdulillah dapat rezeki luka. Dia kata dia pakai tak mengena. Tak apa, saya kata bagilah saya. Saya ni pakai apa aja. Tak jadi masalah. Buruk ke tak buruk ke saya pakai. Nampak tu. Jadi nak pasang hari ni dengan nak tengok yang sebelah atas lah. Air macam dah perlahan belum ni. Alamak, jangan air dah naik sudah. Okey bang, kita gerak pada mantap. Sikit-sikit. Alhamdulillah ada udang tunggal. Udang tunggal. Udang tunggal dengan anak kelabur biar lah. Ambil udang tunggal ni dulu. Dapat terisi ganjut. Pada mantap. Macam bersih. Bersih campur lumpur. Dah. Ya Allah, udang duduk tempat cetik. Kotor tak? Udang lah, udang macam-macam tempat kau duduk. Letak tempat dalam tak jumpa, sekali letak tempat cetek nak pula dia. Walaupun seekor ke 2 ekor ni, 2 ekor. Alhamdulillah. Tu dia. Ada sepit tu bang. Pada mantap. Ada 2 ekor. Alhamdulillah. Bismillah. Bersih sikit. Ada seekor patut. Capit kuning. Patutlah bersih sikit. Ada capit kuning bang. Capit kuning pada mantap. Alhamdulillah. Bersih sikit. Alhamdulillah. Ada comel pula ni. Mana yang kasar-kasar ni? Semua dah kena pancing ni. Tak adalah. Udang banyak. Dia tak nak masuk je. Yang mancing rezeki mancing, tak jadi masalah. Macam tu cakap. Dia nak masuk kecil-kecil lah kita dapat. Ini gogeng pun sedap ni. Satu. Mana lagi seekor saja. Dan 2. Pada mantap. Macam bersih dia. Kan kalau dah bersih tu, alhamdulillah. Kalau dah bersih tu, insya-Allah ada barang-barang yang tersembunyi di dalamnya. Bermantap. Sikit. Ada lagi. Tu dia. Tu dia bang. Pergi mau. Alhamdulillah. 3-4 ekor. Apa mantap. Bersih. Alhamdulillah. Kan dah kata kalau bersih ni. Padu mantap rupanya. Alhamdulillah. Padu mantap rupanya kat dalam ni. Padu mantap rupanya kat dalam ni. Tu dia. Habis dah. Habis. Saiz. Alhamdulillah.
Pada mantap. Alah, kotor pula. Alah. Ui, ada kelabau. Kotor tapi ada barang. Alhamdulillah kelabau. Kat rumah ada seekor. Boleh ambil. Kat rumah ada seekor. Campur yang ni 2 ekor. Oh, padu mantap. Padu mantap. Di sini. Di sini. Kelabau. Udang tak nak masuk. Tu dia kamera mata. Alhamdulillah. Padu mantap. Ini biasanya tak mengadukan lah. Mulut ketutu dah nampak bang. Mulut ketutu tapi tak besar lah. Mulut ketutu dah nampak. Tu dia. Dengan ketutu dengan udang. Alhamdulillah. Mulut ketutu dah siap nampak. Tu dia. Kurang sikit je. Kurang sikit je bang. Hai. Sampai patah speed ni kerja kan. Ui, kurang sikit je bang. Ya. Lambat lagi dah senang. Kurang sikit je bang. Tu dia. Alhamdulillah. Mana udang? Udang ada. Udang ada, ketutu ada. Tu dia. Udang 4 ekor, cantik-cantik. Tu ni pula tak sampai. Boleh lah. Mantap. Bersih. Alhamdulillah. Tambahan. Syukur alhamdulillah. Tak banyak tapi dia ada. Tak banyak tapi dia tetap ada. Itu yang nak tu. Itu yang nak tu bang. Nampak kan? Nampak juga color-color dia bang. Okey. Alhamdulillah 4 ekor. Mantap. Okey bang, alhamdulillah selesai bang. Dapat juga turunkan 5 biji lukah yang sahabat saya bagi tu. Dan juga dapat tengok semua. Malangnya hari ni bawa umpan tak cukup pula bang. Semua lukah umpan habis pula. Ingatkan ada lagi. Hai. Kuat udang kecil makan tu tanda dia. Okey, hasil lagi ni. Jangan panjang cerita nampak. Nampak. Nampak ikan kayangan. Ada ikan kayangan dan udangnya macam biasalah sebab lukah atas ni tak banyak. Belah bawah belum tengok. Tapi ada jugalah. Color-color lah juga bang. Color-color yang nak tu bang. Ada juga comel campur-campur. Comel ada, color pun ada. Walaupun tak banyak. Tu dia. Duduk diam. Ni udang. Ni udang. Kalau semua padu mantap punya saiz, ketawa bang. Adalah juga boleh lah bang. Daripada Temenong mengelupur. Alhamdulillah ada ni. Alhamdulillah bang. Selesai tengok luka, hasil pun dapat. Itu dia. Dan juga ikan kayangan bang. Ini semua ikan sedap-sedap ni bang. Ada masa kita tengok yang bawah pula. Nanti kita tengoklah macam mana punya hasil. Okey bang, terima kasih menonton. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Mana padu mantap. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum, selamat petang-petang mas bro. Nampak tusuk. Dia angkat gugur. Kena saman kang. Sado. Haus. Dah bocor. Hari ni kita nak pergi tengok lukah. Yang kat sini usup dah conquer semua. Macam cakap jadi air naik lewat sikit petang ni. Jadi itu yang saya turun awal. Mudah-mudahan dapat tengok semua. Padu mantap. Bismillah.
Bismillah. Bersih macam ni. Macam bersih sikit. Taklah bersih sangat. Oh, depan kotor. Depan kotor. Ada ekor. Dah ada lesen. Alhamdulillah, lesen sepit kuning. Pada mantap. Bersih. Alhamdulillah. Asal bersih, adalah penghuni je ni. Alhamdulillah, walaupun tak besar, tapi bila ada penghuni tu lega sikit bang. Satu. Ui, spit kuning 2 dan spit kuning 3. Pada mantap. Macam bersih sikit. Ada sepit bang dalam dia bang. Ada sepit bang. Luka kecil je, luka purba ni. Ada sepit kat dalam ni. Alhamdulillah. Terima kasihlah kau masuk. Dah standby kau nak sepit aku. Sabar. Sabar. Sekejap lagi keluar. Sekejap lagi keluar. Tu dia. Bismillah. Mana dia? Ada ekor. Tu dia. 2 ekor bang. 2 ekor abang biru. Alhamdulillah, pada mantap. Alhamdulillah, ada seekor. Habis terus umpan. Ya Allah. Kuat makan betul. Habis terus umpan. Baik, ada wakil. Alhamdulillah, pada mantap. Bismillah. Mohon lah. Come on. Bersih lah. Bersih sikit. Bersih. Alhamdulillah. Ada sepit-sepit kat dalam ni. Ada sepit. Walaupun tak banyak sangat. 2 ekor. Lama. Pada mantap. 2 ekor. Alhamdulillah, 1. Dan amboi sepit dia. Dapat juga kau sepit aku. Mari sini. Ini sepit. Tak dia. Alhamdulillah. Pada mantap. Lepas. Bersih. Alhamdulillah. Satu tunggal. Ada satu tunggal. Terpelasuk kat dalam ni. Satu tunggal ni. Amboi. Satu tunggal. Mari sini. Tu dia bang. Alhamdulillah. Aduh. Dan satu betina muda. Awet dia ni. Pada mantap. Bersih. Alhamdulillah. Mengagumkan. Bersih ni memang mengagumkan. Alhamdulillah. Berlonggok-longgok pula kat sini. Tu dia. Ya, Maria. Alhamdulillah. Ada satu 2 ekor. Pada mantap. Bismillah. Bersih. Alhamdulillah. Ada satu tunggal. Itu bersih. Ada satu tunggal. Tu dia. Alhamdulillah. Pada mantap. Bersih. Alhamdulillah. Belungguk. Wai parit hujan tadi. Kau turun. Alhamdulillah. Berlungguk-lungguk dalam ni.
Ini yang dinamakan padu mantap. Oh, ada color tu. Tu dia bang. Lawa-lawa saiznya. Alhamdulillah. Padu mantap. Wahai sampah tu. Kutu. Wih, kutu-kutu pun ada seekor. Seekor dah meninggal. Nampak air kutu tu lah. Maut. Cik baik lah. Ada penyelamat ni. Alhamdulillah. Meninggal bang. Okey. Penyelamat seekor padu mantap. Bismillah. Bersih sikit. Kosong pula. Ada seekor tunggal. Alhamdulillah. Betul bersih sikit. Tu dia. Sepik kuning tunggal. Minggu depan masuk lah kau banyak-banyak. Cantik ni kau. Kulit keras lah. Padu mantap. Tempat kayu kayu ni takkan tak ada udang ni. Kayu kayan lah tempat. Sangkut-sangkut nak keluar ni. Bersih je. Alhamdulillah ya Allah. Bila bersih ni jangan ditikaikan abang. Tempat berkayu-kayan ni memanglah dia suka. Menggelocak dekat dalamnya. Memang padu mantap lah. Memang padu mantap. Sini. Keluar semua. Tu dia. Meriahnya ya Allah. Dah. Alhamdulillah, padu mantap. Bersih je. Alhamdulillah. Kelabau pun ada. Rezeki. Kelabau ada, udang ada. Padu mantap. Macam cakap. Kelabau nak susah. Kalau pegang melenting-lenting dia. Kelabau dulu. Cantiknya. Padu mantap. Dan udang. Udang ada 3-4 ekor juga. Kala-kala bang. Kala-kala. Sini. Seekor lagi tersepit. Sini. 4 ekor. Biu. Alhamdulillah. Padu mantap. Come on lah. Tolonglah bersih macam bersih sikit. Bersih. Alhamdulillah, meriah suasana di Aidilfitri kat dalam tu. Alhamdulillah. Kena. Dia meninggal. Alamak. Ada pula yang meninggal dalam tu. Tak apa. Yang penting ada baki dia. Jangan tak ada baki. Alhamdulillah. Keluar. Tu dia bang, biu. Ni meninggal ni. Alhamdulillah. Tu dia. Mantap. Alhamdulillah bang, selesai bang. Selesai 20 biji luka dekat bawah. Dengan tambah 3 biji luka yang salin kulit. Dah nak malam dah ni. Jadi alhamdulillah dapat tengok semua, dapat tambah umpan semua. Hari ni rezeki alhamdulillah. Kita tengok rezekinya. Ikan ketutu tak ada, ikan kelabau ada seekor. Ikan kelabau. Goreng saudara. Merah mata. Udang. Boleh tahan bang. Alhamdulillah. 20 biji luka. Minggu depan dah ada 23 biji luka. Alhamdulillah tambah. Tu dia keseluruhannya. Kita berlambak lah juga. Nak dibanding dengan bilangan luka. Tu dia.
rezeki bang, alhamdulillah. Rezeki, subhanallah. Alhamdulillah, dah nak malam dah ni ha. Langkak kamu langkak. Itu pun ada berapa ekor sadu yang mati. Kalau semua dapat, alhamdulillah, cantik lagi. Tu dia hasilnya bang InsyaAllah ada kesihatan yang baik. Minggu depan kita bertemu lagi Syukur alhamdulillah, manis pada mantap. Assalamualaikum. Bye bye.